Dia yang tak okey. Jadi macam abang kakak, abang yang tadi ni, dia dah tentu syurga. Abang pergilah syurga dulu. Kita orang tengah mencari redha lagi ni. Kita orang biasa-biasa je bang. Tak macam abang, orang kaya banyak duit. Jalan terus dia lagi kita menjaga. Lagi dia cakap lagi kita menjaga. Lagi dia cakap lagi kita menjaga. Biarkan dia. Tu kadang-kadang kak saya jalan dekat luar, saya serius je. Bukan tak nak layan orang. Kadang-kadang takut terjumpa yang macam tadi. Takut saya teraniaya dia. Kan salah saya pula kan. Takut saya terjumpa orang macam tu. Takut saya teraniaya di depan-depan. Bila teraniaya depan-depan, sekarang masalah. Pergi balai polis lah. Sebab saya takkan report polis. Dah tentu dia report polis. Saya kena pukul kat tepi jalan ni, ahli putih ni. Saya lagi ke dalam kan. Kalau dia gentle, saya okey. Masalah ni mengadu-ngadu tu yang malas tu. Kalau dia dah kena rembat, dia malu mengadu-ngadu tu yang malas tu. Kalau dia dah kena rembat, tak mengadu tak apa. Wah, tak sabar nak tahu ya? Sebelum tu klik button subscribe dan tekan simbol lonceng. Ali Putih seperti biasa muncul lagi secara live penuh semangat mempromosikan sambal yang makin mendapat tempat di hati peminat. Namun ketika semuanya berjalan lancar, tiba-tiba muncul satu komen negatif yang terus mengganggu fokusnya. Komen itu bukan sahaja menyentuh emosi tetapi juga menimbulkan sedikit angin dalam suasana live tersebut. Ni macam abang dah confirm, kita orang okey. Kita orang okey, tak ada masalah. Kan abang kakak kan, kita kat dalam ni semua okey kan. Dia yang tak okey. Jadi macam abang kakak, abang yang tadi ni, dia dah tentu syurga. Abang pergilah syurga dulu. Kita orang tengah mencari redha lagi ni. Kita orang biasa-biasa je bang. Tak macam abang, orang kaya banyak duit. Jalan terus dia lagi kita menjaga. Lagi dia cakap lagi kita menjaga. Lagi dia cakap lagi kita menjaga. Biarkan dia. Okey, malam ni promo abaikan je bro. Ya. Serabut dia. Ya. Tu sebab saya tak boleh buka COD bang. Bang kakak, kadang-kadang orang saya kesian, orang nak beli COD. Cakap bang tak boleh buka COD ni, tak buka COD. Kalau saya buka COD dia masuk yang bebal ni tadi ni, habis saya menjaga. Dali ni agak laju. Ya. Dari abang layan dia, baik abang layan. Ya. Baik abang layan korang yang tengah beli sambal. Kalau nak beli ni, hilang tersabar orang. Silakan. Akak tu tadi dia minta, Li, saya buka promo malam ni semua 16 kat Selalu saya buka 15 kat. 15 susah nak dapat sekarang kat abang tengah naik harga sikit. Jadi saya bagi 16 semua bang. Lepas tu siapa yang beli 5, alhamdulillah sambal mantap jap Jojo. Lepas tu saya bagi sekarang, siapa yang tadi kakak tanya beli 5 dapat percuma 1 tak? Sebab selalu beli 5 percuma 1 kan. Saya bagi kak, siapa yang beli 5 saya bagi percuma 1. Siapa yang beli 5 saya bagi percuma 1 kak ya. Boleh, tak ada masalah. Mana abang kakak yang baru masuk, saya ikut saat petang, saat malam kak ya. Tak terlampau banyak juga Eli. Ya kak. Iya kak. Tu kadang-kadang kak saya jalan dekat luar, saya serius je. Bukan tak nak layan orang. Kadang-kadang takut terjumpa yang macam tadi. Takut saya teraniaya dia. Kan salah saya pula kan. Takut saya terjumpa orang macam tu. Takut saya teraniaya di depan-depan. Bila teraniaya depan-depan, sekarang masalah. Pergi balai polis lah. Sebab saya takkan report polis. Dah tentu dia report polis. Saya kena pukul kat tepi jalan ni, ahli putih ni. Saya lagi ke dalam kan. Kalau dia gentle, saya okey. Masalah ni mengadu-ngadu tu yang malas tu. Kalau dia dah kena rembat, dia malu mengadu-ngadu tu yang malas tu. Kalau dia dah kena rembat, tak mengadu tak apa. Sama betul ada COD ni. Tu saya minta Kak Ita. Kak Ita saya minta maaf Kak Ita. Sebab tadi baru masuk sama seorang hamba Allah tu. Saya tak buka COD kakak. Saya betul-betul minta maaf kakak. Sebab kalau saya buka COD, masalah kak. Masalah. Sambal hijau tak ada ke? Ada. Ni sambal petai sambal hijau. Ni saya tunjuk sambal paru je. Kakak, saya ni saya tunjuk ni sambal paru. Ada sambal hijau yang saya pinkan tu sambal petai. Nak daging ada kak. Daging 16. Saya jual 23, saya bagi 16. Daging 23 saya bagi 16. Petai 22 saya bagi 16. Sambal paru ni saya 22 saya bagi 16. Semua saya bagi 16. Ikan masin talang, ikan masin gelama 19.9 saya bagi 16. Sambal paru 22 saya bagi 19. Bagi 16. Sambal jering 22 saya bagi 16. Ali jawab komen. Ali jawab komen ni, view tengah jatuh, tak ada kaitan, tak payah layan. Yalah, baik bang. Saya jawab komen abang kakak beli tadi. Okey dah beli, post esok tau, janji. Esok saya post. Mana yang beli ni semua saya akan post esok Okey, ada tak pembeli baru? Nabil hello, thank you. Hantar game je tu, terima kasih. Sama dengan baru ni, insyaAllah, terima kasih. Ada tak yang pembeli baru? Ada tak yang first time masuk? Dia ni Ali. Dia ni Ali yang tengah menjaga sambal ni. Ada tak yang first time beli? Cuba komen. Ada tak yang first time beli? Yang first time. Yang selain repeat order, dia faham insyaAllah. Saya first time. Okey.
Baby Beauty by Kak Nap. Okey, kakak first time terima kasih Kak Nur, terima kasih. Kakak first time kakak, saya boleh bagi tahu dengan kakak, insya-Allah Kak ya. Saya tak janji bulan dan bintang kakak. Abang Hanif, saya insya-Allah bang ya. Saya cakap insya-Allah pada sambal-sambal saya. Kalau saya cakap sedap, saya bohong nanti. Kalau saya cakap sambal saya sedap, korang kena beli. Nanti bohong saya kakak, saya berniaga. Saya boleh cakap insya-Allah Kak, kalau kena tekak kakak, insya-Allah alhamdulillah. Kalau tak kena, saya minta maaf bang. Sebab kadang-kadang tekak kita tu ada kena, ada tak kena kan. Baru nak try list, silakan Kak. Akak Lia. Sebab siapa yang beli 5, saya third time alhamdulillah. Siapa yang beli 5, saya bagi percuma sekotak. Berapa hari candak ni, tak ada like ke kakak? Dekat Marang tu diorang kata lain tak berapa okey. Saya takut saya tengah candat, saya live handphone jatuh dalam laut, langsung baharai nanti. Tu saya tak buka live tu. Okey bang, saya buka 2 minit lagi bang. Siapa yang beli terus buat payment, saya akan buat hantaran esok ya. Sudu beg nombor berapa? Sudu janganlah kau tanya sudu benda darah 1. Kedai RM2 ada barang ni. Ni sambal paru kakak tahu. Kakak ni sambal paru tau. Pedas tak yang sambal petai tu? Kakak, semua sambal saya tak dapat ke 15 ini li? Bang Masrui, saya minta maaf bang, sebab barang naik harga bang kat pasar. Cili naik harga sikit kat pasar. Berapa orang makan ni kurang-kurang 2-3 orang boleh makan kak. Tapi kalau kau bedal seorang Abang Muhammad, seorang kau bedal lah. Okey, pedas dia, semua sambal saya akan ada 1, 2, 3, 4, 5 5/10 kak kepedasan dia. Semua 5/10. Untuk sambal punya pedas 5/10. Yang saya pinkan tu sambal daging. Saya jual sambal daging 23, saya tengah bagi harga 16. Yang ni saya pinkan sambal paru Sambal paru ni saya jual 22, saya bagi harga 15. Kakak sekejap saya zoom dengan kakak ya. Kejadian. Beli 5 campur-campur dapat free tak? Dapat. Abang beli je 5. Sekejap saya pusing kejap. Tu kak. Kakak ni sambal paru kakak. Tu ya Allah ya Tuhan. Ini bukan ni tahu kakak tahu. Paru ni bukan rangup tahu kakak, dia sambal tahu kakak, sambal basah. Kau tengok sambal. Kejadian sambal ni yang jahat ni. Kejadian sambal ni nakal ni, nakal. Insya-Allah sambal paru beli, insya-Allah terima kasih Kak Fatin. Lembut tak Kak Fatin parunya? Insya-Allah. InsyaAllah lembut Kak ya. Saya cuci sebersih-bersihnya. Lepas tu kita goreng jadi dia macam ni. Dan kita mandikan dengan sambal 200 gram tahu kakak, 200 gram. Saya jual 22, saya bagi harga promo 16 tu. Saya jual 22, saya bagi harga 16. Semua. Lepas tu siapa beli 5 tu nak campur-campur lah bang. Nak campur lah. Sama paru tu makan sambil tengok TV ni, tahu-tahu habis. Terima kasih abang kakak mana belum follow, tekan follow dulu ya. Mana yang first time beli tu abang tengok lah. Yang tu saya pinkan tu sambal paru. Yang ni saya pinkan ni sambal ikan masin talang. Ikan masin ada 2 tau. Satu ikan gelama, ikan masin talang dengan gelama. Kak, abang kakak ada tak yang dah makan sambal ikan talang? Ada tak? Baru first time. Baik, silakan bang. Akak baru ada sambal petai. Baik Li, akak main nak bantuan sambal? Tak bang. Dah beli tu Li, puan cik, ada yang dah beli ikan masin talang tak? Ada yang pernah dapat ikan masin talang tak? Yang dah beli, dah sampai, dah makan. Abang kakak komen sikit bang, ikan masin talang. Keadaan rasa sambal dia, ikan masin insyaAllah. Sambal petai sedap insyaAllah. Terima kasih dah beli tu Li, puan hati insyaAllah. Alhamdulillah baik Abang Rizal. Terima kasih bang Yang tu saya pinkan tu ikan masin talang kak, RM19.90. First time beli hari tu Li, bila sampai tu semua sedap. Memang sini je lah Li. Ya Allah, terima kasih Kak Ayu. Terima kasih Kak Ayu. Okey, baik. Ada lagi tak yang tengah buat payment? Siapa ada beli 5 tolong komen. Siapa ada beli 5 tolong komen. Sebab siapa beli 5 kita bagi percuma sekotak. Mas Dah itu dah beli sambal petai. Baik, ada sambal petai dekat beg kuning saya tu. Okey, abang kakak, siapa yang beli terus buat payment dan kita akan buat penghantaran esok ya. Ni laptop ni tak bagi kerjasama. Baik bang, 1 minit lagi harga promo ya. 1 minit lagi harga promo. Sebelum kita tutup harga promo. 1 minit lagi. 1 minit lagi harga promo. Kak Aslisha, terima kasih. Mana tengah beli? Kelak, terima kasih Kelak. Terima kasih, moga murah rezeki awak ya. Sekejap laptop tak bagi kerjasama. Seminit lagi kak seminit lagi sebelum saya tutup harga promo. Siapa yang beli jangan add to cart, terus buat payment. Kalau add to cart kak, habis saya live, kau tak sempat payment lagi, harga dia jadi harga asal. Kak saya ada 7 produk, tapi cuma yang tak ada kat beg kuning tu telur puyuh tak ada. Sebab telurnya puyuh tak keluarkan lagi. So adalah gelama, ikan masin gelama, ikan masin talang,
Sambal paru. Siapa yang peminat sambal paru, makan paru, silakan Kak. Mana yang kaki jering, ada tak yang memang kalau sambal jering dia memang aduh hai. Kau sampai sebelum raya 3 dapat 1. Padu boleh sempoi-mempoi kelempoi. Alamak, Abang Rahmat, terima kasih. Sampai dekat ya. Baik, alhamdulillah. Sebab dia macam saya cakap lah, ni raya haji kan, dia bukan raya puasa. Dia punya order dia tak adalah pack sangat macam bulan Ramadan. Kan. Siapa yang beli hari tu, semua saya dah buat post. Saya rasa semua dah sampai dah tu. Barang yang saya hantar tu, InsyaAllah semua dah sampai dah tu. Baik, ada yang tengah buat payment lagi tak? Saya nak tutup harga promo ni. Ada lagi tak yang tengah beli? Mana yang tengah tekan, tengah pilih tu, ada lagi tak? Sebab saya nak tutup harga promo ni. Ada lagi tak yang tengah membeli? Kejap ni kakak tengah tekan ni. Kakak nak beli 5 percuma 1. Tu kakak campur je. Nak petai 1, daging 1, paru 1, jering 1, ikan masin talang 1 atau ikan masin gelama atau paru, campur je kak. Dia tengok sambal petai depan tu ni. Ni bukan sambal petai, ni sambal paru, Ni sambal paru. Tu. Ni sambal paru. Sambal paru bang. Ya Allah ya Tuhan. Nikmat apa lagi ni sambal paru. Baik bang kalau begitu bang, saya tutup harga promo saya ya. Ikan masin talang, petai. Banyak kak? Bila banyak produk ni, akak jadi rambang mata kak. Makan leh. Baru lepas makan tadi bang, perut naik dah ni ya. Tadi makan durian 2 biji. Tak jadi apa diet dah. Dah makan durian. Okey, baik abang kakak. Kalau begitu saya tutup semua harga promo beg kuning saya sekarang bang Baik, yang dah beli tadi abang dapat kakak, rezeki abang kakak, alhamdulillah. Kenapa dia hilang tiba-tiba? Okey sempat siapa yang dapat tadi rezeki abang kakak saya dah tutup harga promo dah. Semua saya dah tutup harga promo. Ada yang beli 5 tak? Saya dah check jap Saya dah bercek sekejap. Ada yang dah beli 5. Sebab siapa beli 5 saya bagi sekotak. Akak tu minta tadi beli 5 tak dapat ke percuma sekotak? Boleh, InsyaAllah kalau boleh saya bagi. Saya beli